Gold bar 10 gram di tangan saya ni adalah antara emas kegemaran ramai orang. Siapa yang menyimpan emas 10 gram ni, sebenarnya mereka dah pun memiliki tabungan sekitar RM5,000. Kalaulah anda yang tengok video ni adalah seorang ibu bapa yang ada anak, kalau anda ada 2 keping emas 10 gram ni, sebenarnya dia dah cukup untuk digunakan untuk belanja anak masuk ke universiti. Contohnya boleh guna untuk beli laptop, bayar yuran permulaan, bagi duit poket untuk anak untuk semester pertama. Manakala untuk bakal bersara pula, kalau ada 1 keping ni 10 gram, anda dah boleh pakai untuk belanja keluarga seperti makan, bayar bil dan juga beli barang dapur untuk 1 bulan. Bagi anda yang nak mula simpan emas, boleh bermula di akaun emas Gap Public Gold. Kaedah ini sebenarnya mudah, murah sebab dia tak ada charge dan tak ada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan sahaja. Buat target tuan-puan, simpan 1 gram 1 bulan. Nanti bulan ke-10, 10 gram ni akan jadi milik anda. Simpan emas ni bagus sebenarnya untuk masa depan kita dan juga keluarga. Jadi untuk anda yang tengok video ni, kalau nak saya bantu simpan emas, boleh isi beg biru dekat bawah untuk saya bimbing langkah-langkah simpanan terbaik untuk anda.